Parlimen Jerlun, Dato' Osman bin Haji Aziz telah melancarkan Brigade Sukarelawan Jerlun yang merupakan pelengkap kepada agensi kerajaan, khususnya kepada agensi kecemasan dan keselamatan. Brigade Sukarelawan Jerlun ini dilancarkan adalah bertujuan sebagai persediaan awal dalam memberi bantuan kepada mangsa sekiranya terdapat musibah atau bencana seperti kebakaran, kemalangan jalan raya, ribut taufan dan banjir yang berlaku di kawasan tersebut. Beliau yang juga pengerusi MADA berkata, seramai 80 anggota pada ketika ini akan menerima latihan bantuan kecemasan dan keselamatan dari agensi kerajaan seperti Polis Diraja Malaysia, Jabatan Pertahanan Awam Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan yang penting adalah mereka ini akan diberikan kursus-kursus asas, terutama untuk contoh nak menyelamat mangsa-mangsa mungkin kalau kita bercakap dalam daerah kita ni lebih kepada kemalangan jalan raya, CPR dan juga mungkin ada rumah-rumah yang ditimpa bencana ribut dan mungkin juga puting beliung, mungkin juga kebakaran dan sebagainya. Tapi sudah tentulah kita juga mengharapkan mereka akan bersedia sekiranya berlaku apa-apa jua banjir yang berlaku dalam kawasan kita inilah. Jadi insya-Allah kalau sekiranya mereka ini bersedia dan lengkap dan bersemangat tinggi dan terlatih, mungkin sekiranya berlaku juga banjir di kawasan-kawasan lain, bukan hanya di Kedah tetapi juga mungkin macam di Kemaman, Terengganu, Pekan Pahang baru-baru ini, di mana kita telah menghantarkan skuad Brigade Sukarelawan MADA untuk membantu. Jadi kita juga harap Brigade Sukarelawan Parlimen Jerlun ini juga dapat tampil ke depan membantu mangsa di mana jua. Beliau berharap dengan adanya pasukan brigade ini akan memberi semangat kepada golongan muda, khususnya golongan belia, seperti mana yang sedang diterapkan oleh pihak Adun Kota Siputih, Parlimen Jerlun dan Jabat Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah dalam usaha membantu dari masa ke semasa sehingga pasukan tersebut mampu berdiri standing dengan agensi pertahanan dan penyelamat yang lain. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melancarkan Brigade Sukarelawan Jerlun pada 3 Mac 2014 di Kampung Pida 4, Tunjang.